Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami berempat ni ada sini ni dan lepok anak muda. Lepok anak muda. Jadi lepok anak muda kita ni hari ni membicarakan isu berkaitan dengan bola sepak. Bola sepak. Bola sepak. Sebab apa bola sepak? Kita minat Isu panah. bola sepak. Bola sepak ni sebab anak muda kita lah ni banyak minat bola sepak. Euro ni Musim Euro ni. Tapi Euro. Euro pun jangan lupa kita di Kelantan ni pasukan kesayangan kita, The Red Warrior. Red Warrior. Tapi Red Warrior juga. Harimau Malaya kita jangan lupa. Semangat patriotik tu penting. Sebab kita kan rakyat Malaysia. Ya, betul tu. Semangat tu penting tu. Kena gemuruh sikit. Lagu gemuruh sikit. Gemuruh. Gemuruh. Lepas ni kita nyanyi. Okey. Asyik, lagu mana? Tim ke apa Euro hantar? Of course lah kita pakai baju Jerman ni mesti Ada Jerman dia. Oh. Pasal tengok bola ni, mengikut kata, bukan saya kata lah, kita ambil daripada pandangan orang-orang ustaz-ustaz ni. Ustaz mana? Ustaz daripada Ustaz Azaidul. Ikon anak muda. Kita minat dia. Minat tu. Ikon anak muda. Dia ustaz kata, tengok bola ni sebenarnya hukum dia harus. Harus sebenarnya. Dia akan jadi haram apabila tinggal semaya subuh. Biasanya orang tengok bola ni malam dah. Malam dari pukul 2, pukul 3 start. Bila habis pun dari pukul 5. Maknanya lewat. Babah. Jadi subuh gajuh pula. Bila jadi subuh tinggal tu, itu baru jadi haram tengok bola. kita tengah hangat kecek pasal bola ni. Saya teringat pasal projek nak bina stadium baru Kelantan. Mana? Stadium apa tu? Stadium Sultan Muhammad Kelima dah. Stadium baru Sebelum tu dah. Ini buat mana tu? Sebelum tu kita tabik dulu Kota Guru. Tapi boleh buat stadium. Kita tabik Kota Guru sebab dia boleh terbaik. Pertama sekali tu Guru buat. Kalau kita tanya tempat mana dah, dia buat di Bukit Merbau. Bukit Merbau Pasir Putih. Pasir Putih, tapi dia sepadan dengan tanah lah. Mana dekat? Berapa kilometer daripada bandar kita? Lebih kurang 20 kilometer. 20 kilometer. Dekat ya? Ada tak jauh sangat. Tak jauh mana. Mana dia tidak sesat lah di bandar Kota Baru kita ni. Cara tidak langsung boleh maju pula. Boleh maju pula Bukit proses Merbau. sana. Okey, Tok Guru buat stadium ni. Konsep dia memang comel. Jadi dia namakan bandar konsep stadium tu Bandar Red Warrior. Bandar Red Warrior. Sempurna nama The Red Warrior lah. The Red Warrior. Nama stadium. Bercirikan lagu mana stadium? Ciri dia stadium ni hamba tahu lah. Berbentukkan rebana. Berciri tradisi lah. Tradisi Kelantan kita. Memang comel lah mereka bentuk. Dalam dia tu pun mesra solat. Mesra solat. Mana tu masa solat? Mesra alam. Mesra alam, mesra Rakyat. Dia tak pernah ada di dunia ni mesra solat. Sebab tu buat First time dengar. setiap penjuru tempat duduk tu dia ada ruang-ruang untuk semaya. Betul. Tapi kat sungguh daripada kita tu nak buat stadium ni, tak guna buat stadium ni, masih ada lagi bunyi-bunyi orang kecil belakang ni. Dia beli juga. Ada ni gitu. Ada. Biarlah orang kata apa biar kata lah. Sebab tu salah satu dia nak dera anak muda kita. Dera minda anak muda kita. Bukan kata nak buat. Kutuk pula. Sepatutnya dia Bagi sama-sama sokongnya dah. menyokong buat Bagi stadium. sokong. Baru jauh dia tak tahu kuasa anak muda ni setara mana. Anak muda ni benar. boleh merubah. Boleh merubah segala-galanya. Tu anak muda. Hok nampak kita relax. Kita kalau bak bola ni panas. Kalau gini Jadi panas juga ni kita nak tengah sayang kita ke. Ada. Ingat kau buat biasa ya. Buat naik semangat. Panas main tu. Okey, cepat tak sabar tadi. Tak pandai ni benar ni, tapi kat kita main, lari tu main. Ya dah. Demon.
Habis dah. Ya, nak masuk ke ni? Dah masuk. Ingat kau. Sosis bajuk. Kita tunggu je. Kita lepok kita ni nak habis dah. Orang tu. Oh. Lepok kita. Oh, nak habis. sementara je. Jadi nak tahu pandangan pasal bola misalnya lah. Pasal bola ni dah. Ha. Sebenarnya untuk guru kita ni buat molek-molek dah. Dia tak sekat sebenarnya aktiviti suka dalam negeri Kelantan. Main suka main tu suka. Ikut mana-mana mainnya pun tak sekat. Hak pentingnya berciri ke Islami tutup aurat ke apa lah. Kalau orang Islam juga. Main Tu comel. sebenarnya comel sebenarnya. Bijuk tu guru kita. Lepas tu so lagi Ha. kalau boleh suka-suka ni janganlah di politik. Betul. politik, Kamu kan? setuju. Sebabnya dengar-dengar Betul, kalau betul. boleh lah. Piala tu kalau orang minta tu bui lah. Orang minta pun nak bui untuk tatapai rakyat juga. Orang rakyat. Punya ke red warrior Bayar juga. tiket kita bayar Sebab tiket. bukannya kita sokong saja. Kita Ya, bayar tiket di betul. stadium. Meraih ke kejayaan. Kita meraih ke sama-sama. Betul, betul. Sama meraih ke. Bukan Lah. orang kita tu yang boleh meraih ke. Tau. Jolo tu. Kita nak raih juga. Kata apa? Gomok Kelantan Gomok Kelantan Oh. gomok. Semangat ni halu bola Semangat. Kelantan kan. Gomok Kelantan. Jadi lepok kita setakat tu je lah. Kita habis. Lepok kita ni kita Habis dah. Habis Oh, dah. habis. Kita nak beli pula. Ingat Lepas ni lagi. kita sambung lepok kita pula dengan tajuk-tajuk lain. Hok semestinya Hangat-hangat. panah-panah. Panah. Panah-panah. Jadi kita habislah lepok kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nampak tengok. Pilihan kita.